Okey, setelah mempelajari topik 2/3 kesihatan sistem respirasi manusia, marilah kita menjawab sedikit kuis berkenaan topik ini. Okey, kuis interaktif yang pertama. Antara berikut, yang manakah merupakan aktiviti yang membantu meningkatkan kapasiti paru-paru manusia? Okey, A. Menonton televisyen, B. Bermain video game, C. Berjoging setiap hari, D. Tidur selepas makan. Okey, yang mana satu jawapannya? Okey, A, B, C atau D? Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, berjoging setiap hari. Apabila kita berjoging, kita dapat membakar lemak, mengeluarkan peluh dan di samping itu dapat meningkatkan kapasiti paru-paru kita. Okey, kuis yang kedua. Antara berikut, yang manakah bukan tabiat yang menyumbang kepada kesihatan sistem respirasi? A. Mengelakkan kawasan yang berasap, B. Merokok, C. Bersenam secara berkala, D. Minum air secukupnya. Okey, jadi keyword bagi soalan ini ialah bukan tabiat. Jadi kita akan tengok apakah yang bukan tabiat menyumbang kepada sistem kesihatan sistem respirasi manusia. Apakah jawapannya? Okey, jadi jawapannya adalah merokok. Merokok merupakan satu tabiat yang sangat buruk dan dapat menyumbang kepada pelbagai penyakit dalam kesihatan sistem respirasi manusia. Okey, soalan yang ketiga. Antara berikut, yang manakah organ utama dalam sistem respirasi manusia? A. Jantung, B. Paru-paru, C. Hati, D. Perut. Jadi, untuk sistem respirasi manusia, organ yang paling penting adalah paru-paru atau peparu. Okey, soalan yang keempat. Apakah kesan negatif utama tabiat merokok terhadap sistem respirasi? A. Menguatkan otot pernafasan, B. Menyebabkan penyakit pernafasan seperti bronkitis, C. Melancarkan peredaran darah, dan D. Menambahkan kapasiti paru-paru. Jadi, apakah kesan tabiat merokok terhadap sistem respirasi kita? Okey, jadi jawapannya adalah B. Dapat menyebabkan penyakit pernafasan seperti yang kita bincangkan tadi, asma, bronkitis, emfisema dan juga kanser paru-paru. Dan soalan yang terakhir untuk kuis kita pada hari ini adalah antara berikut, yang manakah bukan penyakit sistem respirasi? A. Asma, B. Bronkitis, C. Pneumonia dan D. Hemofilia. Jadi, apakah jawapannya? Asma, bronkitis dan pneumonia merupakan satu penyakit dalam sistem respirasi manusia. Oleh itu, jawapannya adalah hemofilia. Okey, jadi tahniah kepada semua murid yang berjaya menjawab kuis pada hari ini. Well done!